terakhir itu menjelaskan bahawa suaminya Fatah Amin terpaksa berangkat ke luar negara walaupun beliau masih dirawat dan ditahan di ward. Difahamkan Fatah sempat menemani Amira di ward sebelum terbang ke Korea Selatan untuk memenuhi rangka kerja yang telah dijadualkan lebih awal. Comel suami saya pujuk dia suruh terbang juga ke Korea Selatan. Kena kesian tim Risa yang sudah membuat persediaan A hingga Z. Allah sebaik-baiknya perancang. Terima kasih temani saya tidur hospital semalam. Be safe and have fun in Korea. Saya tidak lepas lagi untuk terbang ke sana. 3 orang doktor pakar saya jumpa, semua memaklumkan tidak boleh fly lagi buat masa ini kerana cuaca di sana sejukkan. InsyaAllah doakan saya selalu okey sahaja. Sedikit lagi, saya sayang awak, Fatah Amin. Titip Amira. Sementara itu, pemilik usahawan Nurul Syahira berkongsi keadaan dan punca duta produknya itu tidak ikut serta dalam projek jelajah di Korea Selatan. Menerusi satu sesi secara langsung di TikTok, wanita itu menjelaskan Amira kini menerima rawatan di hospital dan tidak dapat terbang bersama mereka di Korea Selatan atas sebab kesehatan. Susulan itu, pihaknya memaklumkan keputusan telah diambil untuk meneruskan perjalanan tanpa Amira kerana persiapan yang sudah dibuat. Amira tak boleh fly atas sebab-sebab tertentu sebab kita dirancang dan bayar semua. Pada awalnya saya cuba hold semua tapi tak dapat sebab masa singkat. Jadi selepas perbincangan kami ambil keputusan untuk terbang dulu. Yang di MM yang tanya apa yang berlaku sebenarnya. Okey, sepatutnya Risa Skin akan bergerak ke Korea pada 17 pagi ni. Sekarang dah 16. So 17 pagi ni flight kita pukul 8 pagi and then call time pukul 5 dah kena ada dekat airport sebab ada nak shoot dekat airport semualah. Jun jalan Risa Skin at Pak Mira ke Korea. Sebelum ni kita buat ke Johor dan juga Melaka. Jadi petang tadi memang dapat call daripada tim Acha yang menyatakan Mira tak sihat, dah berapa hari tak sihat. So Mira dah on the way ke hospital. And then bila dapat tahu yang, ya Allah, bila dapat tahu pula yang Amira tu tak sihat, so Amira tak boleh nak fly lagi esok lah atas sebab-sebab tertentu, atas asbab daripada nasihat-nasihat doktor lah. So insyaAllah sebab benda kita dah plan semua, benda kita dah belayar semua, kita firstly memang cubalah untuk kita hold semua daripada tiket flight, daripada hotel dekat sana semua kita nak kena hold tapi memang tak dapat lah disebabkan masa yang terlajak dekat sebab esok dah nak fly ni. So kita discuss semua dengan tim, kita ambil keputusan untuk kita fly dulu and then insyaAllah bila Kak Long dah sihat nanti Kak Long akan fly lah. So kita akan shoot dulu apa yang patut. Jadi untuk jom jalan Risa Skin ke Korea untuk episod awal-awal ni mungkin 1-2 episod tu tak ada Kak Long lagi lah. So you all tetap support Risa, tetap support juga. Nanti dekat episod tu nanti kita akan cerita lah apa yang berlaku hari ni, akan apa yang berlaku sebenarnya. Okay, support ma'am, support Kak Luang Balong sebab kita ke sana pun memang kita nak pergi melawat kilang. Kilang yang mana hasilkan tuan dapat kita ni, yang mana kita upgrade ingredient kita daripada Korea. So you all semua doakan semoga urusan kami dipermudahkan, Kak Luang cepat sihat. Semuanya berlaku insyaAllah baik-baik saja. Kita dah rancang sebaiknya, tapi Allah sebaik-baik perancang dan ma'am yakin akan ada hikmah.